Antara hadiah istimewa persaraan Cikgu Zul. Tengok ni, duit berapa banyak. Seronok jadi cikgu. Itu satu. Nanti kita akan tengok hadiah yang kedua. Okey, antara yang kedua, ni hadiah telefon bimbit Samsung. Belum buka lagi ni. Tengok, dia nama Samsung. Ni seronok jadi guru. Okey, yang ketiga, kita tengok ni kereta antara hadiah yang kreatif. Tengok banyak-banyak hadiah ni. Terima kasih kepada anak murid, guru-guru, rakan-rakan semua yang telah memberikan hadiah yang begitu banyak dan begitu istimewa. Ini antara hadiah yang istimewa. Mungkin dia tahu cikgu suka berkebun. Ada alat pertolongan kreatif. Nak gembur dalam pasu, dan ada anak benih. Anak benih, benih bendi. Ada lagi hadiah yang istimewa belum buka. Nanti kita akan cari hadiah apa yang lebih istimewa. Terima kasih semua. Sebabkan cikgu gaya main badminton ala Chong Wei. Terima kasih kawan-kawan yang bagi 2 set raket badminton. Walaupun dah bersara, jangan lupa jaga kesihatan. Lepas ni kita main dengan raket baru, satu hitam, satu merah. Terima kasih kawan-kawan yang hadir bawa hadiah istimewa khas untuk Cikgu Zul. Untuk berjaya, kita kena menepati masa. Terima kasih siapa pemberi hadiah. Seutas jam. Ni baru ni seutas jam yang mahal. Lepas ni jangan datang lewat sekolah. Tapi cikgu dah pencen buat anak-anak murid, rakan-rakan guru terus menepati masa. Ni ada jam, hadiah jam. Dan kepada anak murid yang mungkin ada rasa, alah, kawan-kawan bagi hadiah balut, walaupun hadiah. Ni ada gambar kenangan, walaupun ada gambar kertas, cikgu tak buka lagi. Nanti cikgu akan baca semua yang murid beri. Ada lukis gambar cikgu dan sebagainya. Banyak ni, ada beratus kertas cikgu tengok tadi. Terima kasih juga anak murid yang bagi duit kepada cikgu, walaupun RM1, RM5. Malahan tadi ada duit merah. Terima kasih anak murid. Ada juga hadiah kenangan buat cikgu. Lepas ni cikgu akan baca, cikgu akan simpan. Okay. Terima kasih. Bye-bye semua. Okay.